Okey, kita dah sampai penghujungnya. Video ni khususkan untuk kita concludekan kata kita punya pre-intro video, di mana kita terangkan pasal maklumat-maklumat yang penting yang perlu anda tahu dalam kerja-kerja renovation untuk rumah teres ke, semi-D ke ataupun banglo lah. Kita tak fokus kita punya kerja-kerja ni untuk komersial dan sebagainya, tapi sebenarnya maklumat yang kita kongsikan juga boleh diguna pakai dalam projek-projek tertentu dengan skala-skala yang tertentu. Okey, kat sini kita nak concludekan apa dengan semua video yang kita dah bagi pre-intro. Selain kita punya, sebenarnya benda ni akan berbalik kepada kita punya video-video yang lebih spesifik, yang lebih mendalam, yang lebih detail, yang lebih ada added value, iaitu video-video kita yang berbayar. Subscribe lah. Okey, sebab dalam video-video kita yang berbayar kita ada banyak lagi maklumat yang mana akan anda boleh mampu guna dan untuk lebih faham sebelum anda buat sesuatu dalam kerja-kerja renovation. Sebab kalau anda buat dalam keadaan tidak faham, tidak sedar, tidak tahu dan hanya berkebergantungan anda kepada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak ketiga, kadang-kadang mungkin akan berlaku benda-benda yang kesilapan, kadang-kadang berlaku benda yang luar jangka, kadang-kadang benda yang kita kata mismanage dan sebagainya. So kat sini datangnya kita punya conclusion. Knowledge is power, kan? Anda kena ada kuasa untuk pengetahuan tu. At least bukanlah kita nak jadikan anda tengok video ni anda pakar, tetapi info-info ini ada sebagai kata awareness ataupun fundamental knowledge yang mesti anda ada untuk pastikan anda tidak rugi duit, tidak kena saman, tidak kena sita, tidak kena ada apa-apa implikasi dari segi tindakan undang-undang ataupun juga dari segi financial loss. Okey, conclusion dia mudah tuan-tuan. Kita tahu knowledge is power. Kita akan bagikan video-video yang detail dalam kita punya kata subscribe, kata video-video yang berbayar. Dekat sini kita akan terangkan macam mana proses pentingnya planning, macam mana kita buat budget, macam mana kita build, macam mana kita buat keputusan, dan keputusan ini macam mana dia menentukan arah tuju sukses ataupun tidak kita punya projek tersebut. Selain itu kita juga akan kongsikan do and don't tips, kan? Benda-benda yang kita jangan buat. Kalau kita ada experience, kalau buat macam ni akan jadi macam ni, macam ni, kan? Buat benda ni, kalau anda buat macam ni, insya-Allah dia akan jadi macam ni. Dia akan ada benefit dia. Kita akan evaluate, kita akan ajak anda berfikir, kita akan bagi info, anda fikir, anda evaluate, anda analyse, dan bila dari situ anda sendiri buat keputusan. Okey, sebenarnya info-info kita bagi ni sebenarnya untuk membantu anda kata melalui proses-proses kerja-kerja renovation anda, dan juga untuk anda buat keputusan-keputusan yang penting. Contoh, keputusan dari segi budget, keputusan dari segi selection contractor dan vendor, keputusan dari segi kata item-item atau skop kerja yang anda nak buat, keputusan dari segi cara kerja yang anda nak guna pakai di dalam kerja-kerja renovation anda. Okey, kat sinilah kita juga akan bagi macam mana renovation guide, kita bagi detail apa skop yang anda kena tengok, macam mana pentingnya drawings dalam satu-satu projek. Nampak mudah, nampak kena bayar, nampak ada cost, tapi sebenarnya nilai tambah yang dibagi itu sangat-sangat luar biasa dan mampu menyelamatkan anda daripada financial loss yang sangat teruk. Kita dengar macam-macam kes dekat Malaysia ni. Kes tak siap tu normal, common. Kes roboh, kes runtuh, kes kena saman, kes compound, kes keselamatan dan macam-macam kes. Tapi bila kes ni dah berlaku, sebenarnya nak selesaikan kes-kes ni sebenarnya sangat susah tuan-tuan. Nampak macam dah ada terms and contract, dah ada ini, tapi sebenarnya dia punya proses untuk kalau dah ada masalah ni, dia akan makan masa yang sangat lama. Kadang-kadang benda ni akan jadi lebih loss daripada loss yang mungkin anda dah incurred sebelum ini, kan? So anda kena at least dalam projek anda, dan untuk elakkan permasalahan, okey, setelah siapnya ataupun sebelum siap ataupun sebelum bermula projek anda, benda ni boleh dielakkan dengan apa? Knowledge is power. Pengetahuan itu akan membantu anda buat keputusan, dan insya-Allah dengan doa dan tawakal kita akan menjadi semua projek ataupun kerja-kerja ataupun usaha ataupun harapan anda insya-Allah direalisasikan dengan tepat dan mudah dan lancar insya-Allah. Okey, so stay tune, subscribe pada video kami. Modul kita sangat-sangat teratur, sangat-sangat tersusun. Kadang-kadang tajuk tu kata sangat-sangat membantulah, dan anda boleh pilih tajuk kadang-kadang ikut keperluan anda pun juga, dan siapa audience yang kita target. Kalau anda adalah pemilik rumah, anda nak buat projek, even anda kontraktor ataupun anda student, anda rasa maklumat ni mungkin boleh membantu dalam apa-apa ruang, sama ada kerjaya, kehidupan, pelajaran, pendidikan, ataupun nak dapatkan satu idea ataupun insight daripada third party lain, info-info ini sebenarnya boleh membantu anda insya-Allah. Okay, stay tune.